Ramai orang kat luar sana beli lori tengok harga je, murah terus beli. Korang tak tahu pun tempat jualan korang tu tawarkan apa. So, contoh tempat jualan ni ada 1S, 2S, 3S dan 4S. Yang first S, contoh di belakang ni, kita orang jual lah yang pertama sekali. Yang kedua pula, korang kena tahu sales dan servis, iaitu pusat tu ada jualan dan juga servis. Contohnya macam ni. Ni servis lah ni. Korang tahu tak 3S apa pula? Servis, spare part dan juga jualan. Yang keempat pula, 4S ada jualan, ada servis, ada spare part dan ada juga bodybuilding construction. So, yang mana satu yang korang nak? Korang perlu tengok tempat jualan korang tu supaya apa? Supaya memudahkan korang. Jangan tengok harga kita terus beli. Ayah. Korang tunggu apa lagi? Kita dah setaraf 4S. So, untuk korang yang mana nak datang jual ke, nak servis ke, nak spare part ke, ataupun nak buat bodybuilding construction, terus datang ke PTM. Okay?